Assalamualaikum semua, apa khabar? Harap korang semua sihat je. So, hari ni kancil. So, aku dah lama tak buat kancil aku. Sebab aku selama ni aku bagi ayah aku pegang kancil ni lah. So, kalau nampak lain dia pergi cat pakai spray tu. Tapi better dululah. Boleh lah ni. So, apa aku nak buat hari ni? Aku nak pasang steering. Steering yang aku beli kat Jepun kalau korang ingat. Dia bukan Momo tapi steering wheel. 800 yen dari K&M Co. Jom pasang. Apa yang korang perlu ni sekejap job. Percaya je kat aku, 5 minit lebih kurang macam tu je. Sekarang 10.08 kan, 10.15 settle. Apa yang korang perlu hanya 19mm, benda untuk cungkil steering lama, boss kit, steering baru. Jom. So since aku punya design, aku punya kancil lompat ni kan, so korang just cungkil kat dalam, kopek dia. Settle. So ni size 19. Korang ambil korang punya size 19. Aku ambil pakai impact lah, senang. So ni dia dalam ni ada washer. Senang gila. Now ini dia punya kontak untuk horn rasanya. Macam kotor sikit lah. Memang kotor gila je. Okay, now ambil boss kit. Macam ni boleh lah. Horn works. Oh shit. Now masukkan balik nut. Sebelum nut tu dia washer. Masukkan washer. Masukkan nut. Kalau korang beli boss kit yang lebih elok, dia akan ada top bottom bagai. Ni tak ada sebab ni murahnya. Okay. Steering dalam kotak dia dah ada bagi korang skru horn dengan wire untuk horn. Tengok. Kecil sikit. Kalau tak aku pakai skru hitam ni ke aku pakai yang chrome lah. Chrome je lah. So settle. So dia lebih kecil tau daripada yang original. So aku sebenarnya suka kancil lompat ni. Cumanya dia dah lama, dah tua. So dia macam reput tau. Looks good though, huh? Nice. Posisi sedap sikit macam ni kan. Aku boleh belakang sikit. Okay, solid. Okay. Aircon tak ada.
Feels good though. Oh, kancil bagus dia boleh sebelah Feels weird sebab dia kecil, rasa pelik sikit. Ya, steering aku sengit. Aku punya alignment memang tak betul dari dulu lagi. Sebelum aku pasang lagi alignment aku dah lari. Jangan risau. Aku pastikan steering lama tu straight, aku baru pasang benda ni. Tapi signal aku tak patah balik tu. Ha? Oh, patah balik. Selama ni aku pusing tak kuat. Okey lah, okey. Dia macam sedap untuk aku pusingkan steering ni. So kereta ni tak ada power steering. Walaupun yang besar tu, aku tak rasa pun macam berat sangat tau. Tapi tak tahu kenapa benda ni rasa macam lebih ringan tau. Lebih sedap sikit. Tak tahu kenapa dia boleh rasa lebih ringan tu. Aku tak tahu, tak pasti. Ya macam kuda ni kan, ni bukan Ferrari lah. So korang bayangkan kuda ni kancil yang tengah lompat tau. So sampai situ je lah video aku hari ni. Sorry aku tak banyak buat video sebab pindah rumah aku tak ada masa tu. Biasa dah kahwin kan, kena faham lah. Memang aku tak settle lagi setup aku. So boleh nampak macam sepa sikit. Macam tak complete ah. Tu ayat aku nak cari, tak complete lagi. Memang tak complete lagi, memang tak settle lagi bilik ni. So still tak tahu macam mana lagi. Tengok masa depan macam mana. So kalau korang enjoy, jangan lupa nak like, comment, subscribe. Next week punya video mungkin pasal Honda untuk raya, maybe. Mungkin kancil lagi. Okay, jumpa korang next time. Bye.